Puan Zakarshi pertikai tema manifesto PN. PN desak Putrajaya tunaikan hak 40% Sabah. KPM tegaskan SPM tidak dimansuh. MIC sedia bertemu BN bahas masa depan. Lantan cadang lesen mendulang emas. Dan FAM berdepan risiko denda lebih berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Muhammad Puan Zakarshi, mempersoalkan tema Manifesto Perikatan Nasional PN bagi Pilihan Raya Negeri ke-17 PRN 17 Sabah yang menggunakan slogan Kasih Bagus Sabah. Secara sinis, Muhammad Puan mempersoalkan bagaimana PN mahu memastikan Sabah menjadi lebih baik sedangkan 4 negeri di bawah pentadbirannya iaitu Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis atau dikenali sebagai SG4 menurutnya masih berhadapan pelbagai kelemahan. Beliau turut mengingatkan PN supaya tidak berlebihan berretorik ketika berkempen di Sabah dan menasihati gabungan itu agar menilai semula pencapaian mereka sebelum menawarkan janji baharu kepada rakyat negeri itu. PN dijadualkan melancarkan manifesto PRN 17 Sabah pada sesi khas yang akan berlangsung malam ini di dataran Pomoy, Putatan. Manifesto bertemakan Kasih Bagus Sabah itu difahamkan menyenaraikan 12 tunjang utama yang merangkumi agenda pentadbiran, pembangunan dan kebajikan rakyat. PN mendakwa tawaran tersebut memberi fokus kepada usaha menjadikan Sabah lebih bersih, stabil dan sejahtera. Pemimpin Perikatan Nasional PN Saifuddin Abdullah menggesa Kerajaan Persekutuan supaya bersikap jujur, inklusif dan adil dalam menunaikan hak Sabah untuk menerima 40% hasil yang dikutip dari negeri itu. Dalam tulisan ruangan merentas ruang di Sinar Harian, Ahli Parlimen Indra Mahkota itu mendakwa kerajaan menunjukkan sikap flip-flop terhadap keputusan mahkamah yang mengesahkan hak berkenaan. Saifuddin menjelaskan, tindakan merayu terhadap asas penghakiman tersebut memberi gambaran bahawa kerajaan tidak bersetuju dengan dapatan yang membawa kepada keputusan mahkamah itu. Beliau menambah rayuan kerajaan persekutuan terhadap asas penghakiman itu hakikatnya membabitkan keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi berhubung hak Sabah menerima 40% hasil. Saifuddin turut menegaskan kepentingan kerajaan untuk berlaku telus dalam melaksanakan hak itu demi memastikan hubungan Persekutuan Sabah kekal adil dan seimbang. Minggu lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan kerajaan Persekutuan tetap komited menunaikan hak 40% hasil Sabah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menegaskan kerajaan tidak bercadang untuk memansuhkan sijil pelajaran Malaysia SPM yang masih dianggap sebagai kelayakan tamat persekolahan paling penting di negara ini. Fadlina menjelaskan, UPSR adalah peperiksaan berasaskan penilaian tradisional manakala PT3 atau PMR berbentuk penilaian berterusan. Justru, langkah kerajaan mengekalkan SPM tidak berkait langsung dengan keputusan memansuhkan dua peperiksaan terdahulu. Beliau menambah Kementerian Pendidikan sedang berusaha mencapai keseimbangan antara pentaksiran berterusan dan standard kebangsaan. Menurut Fadlina, penilaian kini tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada peperiksaan kerana setiap pelajar memiliki bakat dan kecenderungan yang berbeza. Fadlina menyeru masyarakat agar memahami bahawa SPM kekal sebagai penanda aras penting dalam pendidikan Malaysia, sementara penambahbaikan dalam kaedah penilaian dibuat untuk menyesuaikan diri dengan cabaran dan kepelbagaian pelajar masa kini. Presiden MIC S.A. Venaswaran mengesahkan
bahawa parti itu terbuka untuk mengadakan pertemuan dengan kepimpinan Barisan Nasional PN jika dipelawa bagi membincangkan masa depan gabungan tersebut. Bercakap kepada Sinar Harian, beliau menegaskan MIC tidak pernah menganggap BN atau UMNO sebagai musuh, memandangkan hubungan kerjasama telah terjalin lebih 60 tahun. Vigneswaran menjelaskan bahawa sehingga kini MIC masih belum menerima jemputan rasmi untuk pertemuan dengan pimpinan BN, namun pihaknya bersedia bertemu pada bila-bila masa. Pada Rabu, Pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan usaha timbalan Pengerusi BN Muhammad Hassan yang mahu mengatur perjumpaan dengan pimpinan MIC sebagai pendekatan terbaik untuk membincangkan isu berkaitan. Sinar Harian sebelum ini melaporkan perwakilan MIC pada Mesyuarat Agong Tahunan AGM ke-79 di Shah Alam sebulat suara menyokong usul menamatkan penyertaan dalam BN. Vigneswaran turut memaklumkan bahawa mesyuarat jawatankuasa tertinggi pusat CWC MIC bagi membincangkan perkara tersebut akan diadakan dalam tempoh terdekat. Kerajaan Kelantan bercadang memberi lesen kepada pelancong luar untuk mendulang emas secara tradisional di negeri itu, menurut Exco Pelancongan Kamarudin Maknor. Cadangan ini bertujuan menarik pelancong serta memberikan pengalaman unik kepada pengunjung tanpa menggunakan jentera moden. Kamarudin menjelaskan, lesen mungkin diberikan dalam jumlah terhad bagi memastikan aktiviti mendulang tidak mengganggu kehidupan penduduk tempatan. Kerajaan negeri sebelum ini membenarkan aktiviti mendulang emas dengan syarat tertentu di tanah milik negeri yang diumumkan dalam sidang DUN pada 10 November susulan pengumuman tersebut. Jumlah pendulang di Hulu Kelantan meningkat sehingga 100% dalam tempoh seminggu. Peningkatan ini bukan sahaja melibatkan penduduk tempatan, malah menarik pengunjung dari luar daerah dan negeri lain seperti Terengganu dan Pahang. Kamarudin menekankan tujuan utama cadangan lesen mendulang adalah untuk aspek pelancongan dan bukan eksploitasi sumber semula jadi secara besar-besaran. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM berdepan kemungkinan dikenakan hukuman lebih berat oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA sekiranya kes mereka tidak berjaya di Mahkamah Timbangtara Sukan CAS. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh memaklumkan FIFA turut mengekalkan hukuman terhadap 7 pemain yang digantung selama 12 bulan daripada semua aktiviti bola sepak dan dikenakan denda RM10,500 setiap seorang. FAM telah mengesahkan akan membawa kes itu ke CAS yang kini menjadi proses penting untuk menentukan nasib persatuan dan pemain yang terlibat. Salah satu proses tersebut melibatkan laporan skop siasatan oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Mat Raus Sharif. Hannah menekankan langkah ini selari dengan perenggan 246 laporan jawatankuasa rayuan FIFA dan bertujuan memperbaiki kelemahan pentadbiran serta prosedur pengurusan dokumen. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.